1, 2, 3, action. Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya akan review kereta model Viva tahun 2016. Dik, boleh tepi tak dik? Abang tengah record ni dik. Okay. Terima kasih. Okay, hari ni saya akan review Viva model tahun 2016 yang di mana Dik. Dik, boleh tak tepi dik? Abang tengah record ni dik. Okay, terima kasih. Abang, dik, janganlah kau dari abang dik. Abang tengah nak record ni dik. Saya pantang nampak kamera. Kalau nampak kamera saya masuk lah. Tak boleh lah macam ni dik. Aduh, lain kali jangan buat tak ada dik. Okey. Sekejap bang, saya nak tanya satu soalan bang. Kenapa? Saya nak solat tapi saya tak jumpa RNA kat mana. Dah 24 jam lah saya ada kat sini. Waktu pun dah nak habis. Okay. Abang, aku ada idea lah guys. Idea kita buat video solat dalam kereta. Adik kan nak solat. Adik cuba bayangkan macam mana adik nak solat dalam kereta. Cuba bayangkan. Okay. Adik dah dapat kan apa yang adik fikir kan? Dapat. Apa yang adik fikir pun abang tak tahulah. Tapi yang abang tahu, abang nak ajar adik cara solat dalam kereta dengan cara yang benar. Okey, yang pertama sekali, mestilah korang kena cari tempat parking. Takkanlah pergi pasal tani. Okey, dah kita parking, mestilah kena ambil wuduk. Kalau tak ada wuduk, macam mana nak solat? Okey, lepas tu ambillah wuduk macam biasa. Tapi ni wajib tau wuduknya. Okey, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, basuh anak rambut dari kepala tu, and then last sekali basuh kaki hingga ke buku lalu. Ringkas dan mudah kan? Itu pun korang malas solat. Last sekali, kalau dah ambil wuduk tu, janganlah sombong sangat. Bacalah doa lepas wuduk. Itu pun berat mulut ke? So inilah cara solat dalam kereta. Angkat takbir, rukuk, macam biasa, Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Bangun, masuk gaya akhir, bagi salam kanan kiri. Simple kan? Okay, untuk penutup video ni, first thing first, bila korang nak solat dalam kereta, korang kena cari parking, selamat dan tak ganggu orang. Bila korang park kereta tu, kereta korang mestilah park menghadap kiblat yang betul. Kalau korang tak tahu kiblat ke arah mana, boleh guna apps ataupun boleh tengok kompas. So kesimpulannya, solat ini ialah sesuatu yang penting bagi umat Islam. Tak kira lah kat mana pun, kalau tempat tu banjir ke, kita boleh solat dalam kereta, dalam perjalanan pun. Jadi kita tak bolehlah tinggalkan solat ni. Solat ini ialah sesuatu yang penting bagi umat Islam. Okay, untuk kisah dan dalil tentang usaha Nabi SAW untuk menunaikan solat fardu. So pada zaman Nabi dulu, mereka tak ada kereta macam kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, pada zaman dulu Nabi SAW menunaikan solat dalam perjalanan dengan menunggang unta untuk menunaikan solat fardu yang wajib. Bread is roti, shadow is bayang. Before you mati, better you sembahyang. Takkan berhenti anak boleh. Kalau berhenti solat tak boleh. Solatlah sebelum korang disolatkan. Untuk orang KL, dating dalam kereta boleh, takkan solat dalam kereta tak boleh. Bukan kita jauh dari Allah, tapi kita sendiri jauh dari sejadah. Let's go!